Pernah tak anda terfikir macam mana semua benda ni bermula? Hari ini, jom kita kembara jauh ke masa lampau, zaman sebelum sejarah tu sendiri wujud. Kita akan terokai zaman prasejarah, titik permulaan bagi keseluruhan kisah umat manusia. Okey, cuba kita fikir sekejap. Macam mana agaknya manusia hidup sebelum wujudnya tulisan? Bayangkan, dunia tanpa buku, tanpa internet, tanpa sebarang rekod. Macam mana diorang berkomunikasi? Macam mana ilmu diturunkan dari satu generasi ke generasi lain? Inilah yang kita panggil zaman prasejarah. Satu tempoh masa yang sangat-sangat panjang sebelum manusia pandai menulis. Ada satu fakta menarik. Zaman ni juga dikenali dengan nama Sanskrit Nirleka, yang datang dari gabungan Nir, maksudnya tiada, dan Leka, maksudnya tulisan. Jadi senang cerita, zaman tanpa tulisan. Perjalanan kita bermula di zaman batu. Dengar macam ringkas kan? Tapi, jangan salah faham, inilah revolusi teknologi pertama dalam sejarah manusia. Kebolehan untuk ambil batu dan ubah ia jadi alat untuk terus hidup. Zaman batu ni bukan sekejap, dia sangat panjang. Jadi pakar bahagikannya kebagai 3 fasa utama. Pertama, Paleolitik atau zaman batu lama. Kedua, Mesolitik atau zaman batu pertengahan. Dan yang terakhir, Neolitik iaitu zaman batu baru. Setiap fasa ni ada perubahan besar yang berlaku. Masa zaman Paleolitik, hidup ni memang satu perjuangan. Manusia pada masa tu hidup secara nomad, maksudnya sentiasa berpindah randah. Ikut musim, ikut pergerakan haiwan buruan. Dengan hanya berbekalkan alat batu yang ringkas, setiap hari adalah cabaran untuk cari makan dan elak dari bahaya. Dan untuk terus hidup, seorang-seorang memang tak boleh. Kerjasama tu kunci utama. Cuba bayangkan, nak tumpaskan haiwan gergasi macam mammoth, mereka kena bekerjasama dalam kumpulan. Inilah realiti hidup mereka. Memburu bukan setakat untuk isi perut, tapi ia juga aktiviti yang eratkan komuniti. Selepas beribu-ribu tahun, akhirnya sesuatu mula berubah. Zaman Mesolitik tu jadi macam jambatan peralihan. Manusia mula cuba-cuba hidup setempat. Tapi perubahan yang betul-betul mengubah segala-galanya yang jadi lonjakan gergasi dalam sejarah kita ialah revolusi Neolitik. Jadi, apa perubahan besar sangat ni? Senang cerita, semuanya berubah. Daripada gaya hidup nomad yang tak menentu, manusia mula hidup menetap. Daripada hanya memburu dan mengutip hasil hutan, mereka mula mengawal sumber makanan sendiri dengan bercucuk tanam dan menternak haiwan. Ini bukan setakat tukar cara hidup, ini tukar cara manusia berfikir. Dan hasilnya? Luar biasa. Penempatan kekal mula wujud, yang kemudiannya jadi perkampungan. Bila makanan dah lebih stabil, populasi manusia pun meningkat. Buat pertama kalinya, manusia ada lebihan masa yang membolehkan mereka cipta seni dan bina struktur masyarakat yang lebih teratur. Inilah asas kepada bandar dan tamadun yang kita kenal sekarang. Jadi, persoalannya, lepas dah pakar guna teknologi batu, apa lagi? Apa inovasi seterusnya? Apa yang boleh jadi lebih hebat daripada batu? Jawapannya, sesuatu yang kita masih guna sampai hari ini, logam. Selamat datang ke zaman logam. Satu era di mana inovasi berlaku dengan sangat pantas, didorong oleh penemuan gangsa dan kemudiannya kehebatan besi. Peralihan dari batu ke logam ni bukan setakat satu langkah ke depan. Tak, ia adalah satu lagi lompatan gergasi. Bila manusia dah pandai leburkan dan bentukkan logam, ia membuka pintu kepada pelbagai ciptaan yang tak pernah terbayang sebelum ni. Dengan logam, manusia boleh cipta alatan yang lebih tajam, lebih kuat dan tahan lebih lama. Bajak besi contohnya telah merevolusikan pertanian. Kapal jadi lebih kukuh, membolehkan perdagangan jarak jauh. Dan sudah tentu, senjata logam mengubah terus cara berperang dan mempertahankan diri. Dunia tiba-tiba rasa lebih kecil dan lebih terhubung. Cuba tengok reka bentuk kapak dengan pisau besi ni. Nampak tak? Ia bukan lagi sekadar batu yang diasah tajam. Reka bentuknya jauh lebih canggih, lebih efisien. Inilah simbol kemajuan teknologi yang membezakan zaman ni dengan zaman-zaman sebelumnya. Okey, kita dah tengok semua ni. Tapi apa kena-mengena dengan kita hari ni? Kenapa semua ni penting? Sebabnya setiap inovasi pada zaman prasejarah inilah yang membina asas kepada dunia moden yang kita duduk sekarang. Jadi, kalau kita tengok balik perjalanan ni, memang epik kan? Daripada berjuang untuk hidup sebagai nomad dengan alat batu, kemudian revolusi pertanian yang melahirkan penempatan kekal, dan akhirnya ke era logam yang membina masyarakat yang jauh lebih kompleks dan berkuasa. Setiap alat yang kita cipta, dari kapak batu sampailah ke chip komputer, ia menceritakan kisah tentang zaman tu. Peralatan prasejarah telah membentuk dunia purba. Jadi persoalan untuk kita renungkan ialah,
ribuan tahun dari sekarang, agak-agak, apa cerita yang akan disampaikan oleh peralatan kita hari ini tentang siapa kita dan apa yang penting bagi kita?